Okey, sejujurnya semalam kita try untuk event Shopee ni iaitu RM5 knockout deals di mana kita try untuk dapatkan Nintendo Switch. Tetapi waktu tu kita tunggu 11.58 PM lagi lah. Lepas tu 11.59 PM dan kita tengok betul-betul tracking tu sebelum berlakunya 12 AM. Tiba-tiba sampai 12 AM 12 AM tu, boop, Nintendo Switch tu terus habis, kosong. Dan dia refresh balik jadi standard RM9,999, maksudnya bukan yang RM5 tadi. Wow. Lepas tu aku ingatkan benda ni macam macam mana orang panggil lah, benda ni macam tipu-tipu lah kan, tipu-tipu boleh dapat RM5 dan sebagainya. Tapi rupanya ada yang berjaya dapat. Macam mana dia boleh dapat, okey? Dia boleh dapat harga Nintendo Switch ni di Otakuya. Sebab inilah tempat yang sama ni guys. Kita cuba untuk dapatkan Otakuya. Otakuya 9,999 tiba-tiba jadi RM25, RM35 gitu. Okey. Rasanya kita try untuk jadi yang lebih laju tapi gagal juga guys. Tengok dia dapat. Biar betul dia boleh dapat ni. Alhamdulillah rezeki terpijak. First try join knockout deal guna iPad terus dapat yang DM. Oh, dia guna iPad Settle hadiah birthday untuk suami tahun ni dengan model RM33.29. First, ni dia bagi tahu tips lah. Sebab kita sendiri pun tengah belajar juga ni. First, kena alert bila knockout deals ini diadakan on double date 5, 5, 6, 6, 7 gitulah. 15,000, 25,000 setiap bulan. Add to cart item dari page knockout deal. Ready dekat page check out few minutes before. Clearkan all vouchers tepat pada masanya. Tick coins untuk perubahan harga. Oh, tick coins. Place order laju-laju dan settlekan puzzle sepantas yang boleh. Puzzle? Settle payment. Jangan lupa download floating clock. Internet haruslah stable dan laju. Clear semua running apps. Restart device. Otakuya, shop paling scam sekali dalam Shopee. Tengok boleh, cahaya jangan. Kejap lagi cancel, tiba-tiba out of stock. Kakak. Awak bayar guna apa ya? Ni ada orang bagi tahu, tapi dia sendiri bagi tahu barang dia sudah sampai. Tanya sis sama lah kita. Weh, 26 hari bulan 4 2026. Ada juga yang berjaya dapat. Walah, tidak puas hatinya. Ramai komen pasal Otakuya ni bukan dengki lah, sebab ramai je pernah dapat KO deals ni dari Otakuya. Tapi Otakuya ni kerap sangat cancel order di atas alasan out of stock. Famous sangat case cancel ni dari Otakuya ni grup-grup game kat FB. Sebab tu ramai tak percaya. Tapi akak ni memang dapat lah, alhamdulillah. Ada juga baca tadi dia menang PS5 tapi tak boleh on. Bila hantar kedai check kata pernah buka. Contact seller kata untuk KO deals no warranty. Walau weh. Lepas tu lagi ada yang dia katakan lagi untuk knockout deals ni kebanyakannya untuk VIP users. So maksudnya korang just langgan VIP users ni for I think RM6 begitu setiap bulan, and then bolehlah main knockout deals dia ni sekejap lagi pada 10 AM. 10 AM. Sekejap lagi kita try macam mana dia. Kita tengok macam mana dia punya pergi tu. At least lah kalau boleh dapat TV ke apa ke, puas hati juga. Oh, ayo, limit kosong beginilah. Tapi apa-apa pun untuk akak tu tahniah lah sebab dapat knockout deals Nintendo Switch RM35. Kita sudah try untuk fight tapi tidak berjaya juga. Aduh, macam mana dorang punya tahap tekan telefon tu sampai laju begini guys. Geramnya aku. Jadi tidak apa, kita try lagi untuk knockout deals yang lebih ringan-ringan gitu, yang lebih murah sikit, yang bukan harga yang sampai 2,000 3,000. Tapi kita cari item yang lebih murah dan kita try untuk fight di situlah. Ini permulaan lah.
Paling-paling pun kita try untuk TCL ni. Wish, TCL terus. Bolehlah try itu dulu. So, kalau korang berminat, korang boleh try your luck macam mana korang boleh pergi kalau korang menggunakan this knockout deal. KO. KO deals. KO deals daripada Shopee sendiri. So, itu sahaja daripada aku. Thank you very much for watching. Jumpa lagi next time.